Tergugat jiwa dan raga anak lemak Ena tengok pastries kat sini. Malas serius Ena cakap kualiti setiap panganan dan kopi kat sini memang menyala. Hak Bumi Putra tau, dan sesuai sangat nak sambut birthday atau anniversary. Tak percaya? Yuk pada mampir Sugar Dust nang Alor Gajah Melaka. Inilah apa yang Ena kunyah, tak adalah banyak mana. First, Ena tertarik nak kunyah smoked salmon rolls ni. Mana yang tengah diet tu sesuai sangat kunyah yang ini. Salmon tu ada aroma smoke, tekstur pun macam separa mentah lagi. Di roll dengan avocado dan timur Jepunnya fresh. Ada dua jenis pencicah dia bagi, cuma Ena lebih suka kunyah macam tu je, dah sedap. Okey, yang ini pula salmon juga. Salmon yang dibagi memang tebal, besar, and then dia punya grill memang baik lah. Yang kat bawah salmon tu sebenarnya pumpkin. Dia rasa dia tu pun ada rasa manis daripada pumpkin. Putih tu sos tartar dicampur dengan mustard tau. Dia macam ada rasa pahit-pahit sedikit. Yazid ni memang tekak wong Jawa, dia nak yang pedas-pedas je. So dia pilih pasta smoked duck masak lemak. Dia rasa creamy masak lemak ni, tapi dia tak terlalu rasa chili dan tak terlalu pedas. Combine sekali spaghetti ni dengan smoked duck ni memang Mamma Mia. Turutkan hati rasa nak kunyah semua pastries kat sini. Tapi let lu, Ena kunyah dulu cross cheese croissant dan Sugar Dust cheesecake ni. Serius ni croissant paling perfect yang Ena pernah jumpa setakat ni. Rangut dia nipis je, dalam dia berongga. And then dia punya feeling kat atas dia tu pun memang rasa pistachio tapi tak over manis sangat. Untuk minuman, of course lah Ena akan pilih kopi. Dan yang cantik menyelah ni cinnamon brown sugar latte. Dan yang ini pula watermelon lychee. Tengoklah sedangkan air pun nampak menarik dan eksklusif. Memang kenalah dengan harga. Menarik kan? So apa lagi? Yuk monggo mampir. Memang marem weh.